Episod 4. Ustaz yang dihormati, temu duga guru. Tahun berganjak ke tahun 2010. Ama yang kini berusia 23 tahun berada di dalam bilik temu duga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP, Putrajaya. Ama duduk tegak di atas kerusi plastik biru. Jubahnya kemas. Fil sijil tersusun rapi di atas meja. Di hadapannya, 3 panel penemu duga, seorang pegawai SPU, seorang pensyarah HIPTI, dan seorang guru kanan pendidikan Islam. Panel 1 berkata, "Baik, Encik Ama, kami lihat keputusan STEM dan ijazah anda sangat baik. Hafazan penuh 30 juzuk. Tahniah." Ama tersenyum nipis. "Alhamdulillah, semua atas didikan ustaz-ustaz saya." Panel 2 kemudian bertanya soalan sahsiah. "Bagaimana anda menangani murid yang nakal atau tidak minat belajar agama?" Ama terdiam sejenak. Di fikirannya, bayangan rotan, hujan, dan suara ustaz lama bergema. Ama dengan nada tenang menjawab, "Saya percaya disiplin itu penting. Murid perlu dibentuk dengan tegas, tapi penuh kasih sayang. Saya akan gunakan pendekatan nasihat dan motivasi." Namun di dalam hatinya, Ama berkata, "Kasih sayang, aku tak tahu macam mana rupanya. Tapi aku tahu skrip ini betul, sebab itu yang aku hafal selama ini. Mulut perlu kata lain, perbuatan tunjuk lain." Panel 3 bertanya soalan peribadi. "Apa yang mendorong anda memilih kerjaya sebagai guru agama?" Ama yang sudah menjangka soalan itu, sudah menghafal jawapan itu sejak umur 15. Dengan yakin, Ama menjawab, "Saya mahu menyebarkan ilmu Allah. Saya mahu membentuk generasi soleh. Saya mahu jadi penyambung dakwah." Namun berlainan jawapan di dalam hati Ama yang berkata, "Aku cuma nak rasa berguna. Aku cuma nak rasa aku bukan sampah." Panel terpesona dengan jawapan Ama yang kedengaran begitu ikhlas. Mereka mengangguk, tersenyum. Mereka melihat Ama sebagai calon ideal. Seorang hafiz muda, berdisiplin, berwibawa. Tiada siapa bertanya tentang kesihatan mental, trauma, atau pengalaman silam. Tiada siapa tahu bahawa setiap malam Ama menulis puisi tentang bayang-bayang yang tidak pernah hilang. Keluar dari bilik temu duga, Ama bergegas ke tandas dan terus menulis di dalam diarinya. "Aku jawab bukan kerana tahu, tapi kerana aku hafal. Aku senyum bukan kerana tenang, tapi kerana aku tahu itu yang dunia luar mahukan." Kini Ama yang berumur 25 tahun berjaya menjadi guru agama dan hari ini, hari pertama, dia mengajar di sekolah rendah di bandar. "Assalamualaikum, Ustaz Ama. Ini senarai murid tahun 4 yang akan masuk kelas agama pagi esok," kata guru besar sambil tersenyum. Ama mengangguk, senyum nipis. Kemejanya kemas. Dia tidak memakai jubah putih lagi kerana mengikuti etika pemakaian seorang guru sekolah kerajaan. Di mata guru-guru lain, dia ustaz muda yang baik, sabar, lembut tutur kata, dan sangat berdedikasi. Tapi apabila di dalam kelas, tanpa kehadiran guru-guru yang lain, wajahnya berubah apabila bertutur dengan pelajar-pelajarnya yang masih kanak-kanak. Jam 7:30 pagi, Ama melangkah masuk ke kelas tahun 4 Al-Furqan. Murid-murid berdiri dan memberi salam. Di tangan Ama, buku teks pendidikan Islam dan rotan nipis yang dibawa sendiri. Bukan arahan sekolah, tetapi warisan peribadi. "Hari ini, kita mula dengan bacaan surah Al-Balad. Siapa tak hafal, berdiri sekarang." Suara amat tenang tapi tegang. Murid-murid saling berpandangan. Seorang budak lelaki yang jelas kelihatan ingin tahu mengangkat tangan. Murid itu bertanya, "Ustaz, kenapa kena berdiri kalau belum hafal? Kita baru nak belajar." Ama terdiam. Soalan itu tidak ada dalam skrip.
Dia teringat bilik temu duga, jawapan yang dihafal, senyuman yang dilatih. Amma menjawab dengan nada tinggi, sebab hafalan itu tanggungjawab. Kalau kamu lalai, kamu akan dihukum. Sudah, jangan banyak tanya lagi. Namun murid itu berkata lagi, tapi Ustaz kata Allah Maha Pengampun. Amma yang sudah hilang sabar terus membentak sambil mengangkat rotannya. Menjawab, kamu ya, jangan kurang ajar. Amma memandang wajah murid itu yang kini sudah tidak bertanya soalan lagi. Mata jernih, suara jujur. Dia teringat dirinya sendiri. Dulu berdiri dalam hujan, dipukul kerana salah tajwid. Dia teringat puisi yang ditulis malam selepas temu duga. Aku jawab bukan kerana tahu, tapi kerana aku hafal. Aku senyum bukan kerana tenang, tapi kerana aku tahu itu yang mereka mahu. Bersambung ke episod yang akan datang.